Hi guys! Woo! I'm here! Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. So kita nak pergi mana hari ni? Dah sang Sabah mana kau mau tahu? Dah siap kemas semua. Terus nak bergerak. Pergi makan dulu dekat Gaya Street. Lepas kita pergi Kundasang. No, kita pergi Tamparuli dulu. Ayo! Dah check out. Let's go. Let's go. This is how my makeup looks like for today. Cantik tak? Di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu. Telinga tutup. Kena kemarah dah. Tengok tu weh, kereta tu dapat surat cinta weh. Makan. Nak pergi makan. Dah sampai kedai Fok Hiang. Nama je macam tu tapi dia ramai di Melayu. Dia memang tempat halal. Okay. Ambil pinggan. Nasi lemak satu. Wow. Ni ada dimsum. Ada ni roti bakar. Bakar semata-mata. Tisu dia kena bayar. Tisu dia kena bayar. Dan nasi lemak. Makan. Jom. Akan bagi makan lah. Makan. Thank you. Nama dia Gaya Island. Cantik gila guys. Ni masjid terapung guys. Tak silapnya lah. Yoko. Masjid Bandaraya. Nasib Bandaraya Kota Kinabalu. Yoko dia terapung. Kami dah nampak Gunung Kinabalu. Woo! Tapi tak tahu betul ke tak? Tu bawa kepala tahu. Dah sampai. Dah gantung Tamparuli. Oh ni lah yang depa menari tu. Ni jambatan gantung. Dah boleh parking dah? Dah sampai Tamparuli. Jambatan gantung. Dan yang terakhir ini dia unik sedikit lah, sebab kami hanya menggunakan selipar sahaja sebagai pemukul. Dan nama alat musik ini juga unik, kami panggil sebagai pangau. Jom. Wah, cepat kita Tamparuli. Nampak ke tak kan? Weh, goyang. Weh, goyang. Weh, goyang. Adik. Bengong. Over siap. Cantik. Tengok tu weh, jabatan dia. Goyang, takut. Jaring pun. Takut. Weh. Salah tiga. Okay. Oh, tu ada kedai nak minum ke? Mana? Sekejap kan nak gambar. Market Tamparuli. I'm scared. Oh my god guys. Oh my god. Ni je weh dia punya jabatan weh. Bapak. Komando kita hari ni. Dan seterusnya. Dah siap dah airdrop. Sekarang kami menuju ke Pekanbaru nak tengok gambar cantik-cantik. Oh, letih airdrop. Kacau orang nak jalan-jalan. Kacau. Memanglah 2 minit gementarnya 24 jam. Siapa yang suka sweet sour boleh beli ni. Tu, masuk rakam.
Okay, ibu sorakan kat lot. Basically jalan dia macam jalan naik Cameron, macam jalan Kelantan. Dan dia punya jalan tu dia semakin naik bukit. Semakin naik. Ni dah. Apa? Ada lagi kot. Ni di Pekanbaru. Hujan, so tak nampak. Patutnya dekat situ nampak Gunung Kinabalu. Nak makan kat sini sangatlah was-was. Dia restoran dia tulis Bismillahirrahmanirrahim tapi ada anjing pula. Ni satu lagi hujan pula. Tak apa, nanti kita main lagi. Kalau duduk kat situ boleh nampak terus. Apa tu? Gunung Kinabalu. Oh, tak nampak hujan. In 300 meters at the roundabout, take the first exit onto Jalan Good View. Dah sampai ke Masas. Wih, yo, lama nak mampus. Tak habis Switzerland lagi ni. Jauh lagi pemandangan. Luas pemandangan. Kawasan dia super laut gila kawasan. Sekarang kami berada di belakang. Selera Kebun. Selera Kebun. Pandangannya ni pemandangan, bukan pandangan. Pemandangan. Cinta kamu. Arenda tu mana? Arenda. Malam ni nak cari ni. Harga dia not bad weh. Dia punya ayat. Bukan not bad, bad kat weh. Tapi okey lah. Nanti masuk nak buka. Pak Anit 5. Dah rasa dah lah Nescafe susu. Sedap. Dok. Ibu geleng. Kopi ko 3 in 1. Dia kurang lah. Ya ke? Oh, not bad. What's this bro? Ni tengok ais RM3.5. Alright tak alright? Kita boleh ada di tempat orang. Kita berasa makan orang. Lama. Jom. Nak makan makanan. Nak makan makanan lobster. Macam tu. Kacau. Kat sini kena mesra anjing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. You. Dapat. Ui, you laut. Kita pakai laut kita tak. Lawi. Walaupun tak nampak sangat tapi lawi. Asal New Zealand. Ni homestay kami. Swangno Homestay. Pemandangan lagi lawa-lawa. Tak ada rezeki guys nak tengok Kinabalu. Puncak Kinabalu. Nampak. Memang ni kawasan dia. Nampak dah batu-batu atas sekali tu. Dah sejuk dah. Jalan macam ni lah. Air terjun. Nampak tak? Tak nampak pula. Ni kita dekat kampung Masilau. LOU, Masilau. Oh, dia ada bas mini dia kan. Ni dia buat macam ni kan. Kau tak nampak ni. Kinabalu. Mana ni terus? Terus. Oh, tu lah.
Wah, ni sulap ni guys. Sulap ni famous ya. Sebab cantik. Dia terus nampak Kinabalu. Tapi harga dia mau tahu lah. Tu dia duduk kat situ. Lepas tu terus nampak. Masuk ke Ninau. Tak nampak je dah sampai. Jalan Basilau Nature. Pakcik. Tiba. Wah, cantik kan? Turn right. Right. Ni, kanan ni. Ya Allah. Wah, sekarang kita sedang menuju ke Spring Garden. Macam tu pun Bukan masam, manis. Manis. Ini mungkin setengah masak lain. Tidak begitu manis lah. Itu manis. kalau di Kedah buahnya warnanya merah. Oh, itu asam. Ya, masam. Itu baking juice. Ni Ini makan langsung. saja. Langsung tu makan terus. Hisap saja. Ada Sebenarnya ada tanam dekat dalam Ini ni. madu sudah kan, jadi langsung hisap saja. Begitu. Bayar. Buang-buang lah. Besar aja dia punya tempat. Kampung tetap begini. Iya. Tetap begini. Dia punya tempat sampai sana. Oh betul. Belakang pondok atas itu. Air terjun bawah tu tapi takut nak berjalan kat situ. So kita main kot ni. Weh, cantiknya. Cantik weh kat sini. Saya nak gambar kat sini. Balik. Hello. Cantik gila. Sekejap. Lawa gila. Lawa macam ni. Lepas tu nanti kakak. Sekejap. Nanti kakak post ni. Cakap hi cepat. Hai. RM30 guys. Wina. Kaki kakak stand. Tak ingin tengok. Disebabkan kita banyak seorang 10, kita tidur malam ni kat sini. Dia kata buku apa cerah. Gelap tutup. Sekejap, ngapa macam ni kata? Dia kata sampai gelap. Jangan sampai gelap. Pukul 6 dah gelap. Sebab dia macam No. Takut kereta breakdown. macam 6 lebih kita. So, thank you Spring Garden. Oh, RM5 lah dia punya bawah. Tinggal datang kami je kat situ. Jalan masuk dia agak menakutkan sebenarnya. Okay, jom. Macam hiking sedikit. Gila malu. Healing ke tu? Hello. No. Ada hai je. Dia hai orang. Jalan dia sangatlah mencabar keimanan. Sekejap kita makan. How are you today? Okey lah. Okay lah. Okay. Rest. I want to rest. Okay, itu saja vlog untuk hari kedua di Sabah. Allah, menakutkan. Ibu dah cakap. Ini saja vlog hari kedua di Sabah. Dah nak masuk, nak rehat, nak mandi, nak solat.
Lepas tu esok malam ni keluar saya makan. Lepas tu esok kita pergi jalan-jalan lagi. Kita tengok Alpaca Club. Kita tengok Desa Dairy Farm. Kita tengok macam-macam.